Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak racun satu barang. Kalau korang ada mini GT yang ini, korang patut ada barang ni. Sekejap aku tunjuk. So inilah barang dia, korang patut ada. So dia punya design dia macam ni. And ni tempat dia macam ni. Dah siap. Kalau korang minat dengan aku punya konten, like, follow and share. So kita akan review the next car. Bye bye.